Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Amir Bakis Meta Azmi, nombor matrik P15568 akan membentangkan subjek GCD 5022 Sekolah dan Masyarakat projek mini kajian bertajuk Kesan Pendidikan Murid apabila peperiksaan dihapuskan dan digantikan dengan PBS. Kumpulan 5 C14 Kohort 6. Nama pensyarah Dr. Muhammad Hafiz dan Zaini. Terusnya saya akan memperkenalkan 10 ahli daripada grup kami. Pengenalan, terdapat pelbagai transformasi di dalam sistem pendidikan pemasukan peperiksaan UPSR dan PT3 di penggantian pertaksiran berasaskan sekolah iaitu PBS. Tujuan PBS memberi penekanan kepada penilaian berterusan dan holistik dalam proses pembelajaran pelajar. Tujuan kajian menilai kesan pelaksanaan PBS terhadap prestasi akademik pelajar serta kesannya terhadap motivasi belajar dan tekanan akademik. Memahami cabaran yang dihadapi oleh guru, pelajar dan ibu bapa dalam melaksanakan PBS di sekolah. Pernyataan masalah yang pertama, kekurangan motivasi dan kesungguhan murid untuk belajar kerana mereka tiada sasaran yang jelas untuk ditargetkan. Yang kedua, penguasaan 3N iaitu menulis, membaca dan mengira di kalangan murid. Yang ketiga, implikasi pemasukan peperiksaan berpusat. Objektif kajian. Yang pertama, menilai prestasi akademik murid selepas peperiksaan dihapuskan dan digantikan dengan PBS. Yang kedua, menilai kesan terhadap tekanan yang dihadapi oleh murid dan sama ada PBS dapat mengurangkan tekanan peperiksaan. Dan yang ketiga, untuk mengkaji bagaimana penggantian peperiksaan dengan PBS mempengaruhi cara guru mengajar dan merancang aktiviti pembelajaran untuk murid. Metodologi yang digunakan, yang pertama mereka bentuk kajian iaitu kami menggunakan kaedah kuantitatif menggunakan edaran soal sidik. Yang kedua, persimpanan guru dari sekolah rendah dan menengah sebanyak 100 orang guru. Yang ketiga, pengumpulan data soal sidik dilakukan dalam bentuk Google Form. Perancangan kajian, bulan pertama, perancangan dan penyediaan. Penyediaan proposal kajian dapat kelulusan pihak berkaitan rangka instrumen kajian iaitu Google Form. Bulan kedua, kajian literatur dan instrumen, kaji dan analisis bahan literatur berkaitan PBS, mengutamakan soal sidik. Bulan ketiga, pengumpulan data, laksana kajian rintis, edar soal sidik, temu bual pemerhatian. Bulan 4, analisis data kuantitatif dalam SPSS dan Excel. Analisis data kuantitatif, analisis tema. Bulan 5, penulisan laporan, draft laporan kajian semak dan baik pulih laporan. Bulan 6, pembentangan dan permohonan, pembentangan dapatan kajian, kebaskinan laporan akhir berdasarkan maklum balas. Terusnya, bahagian A, demografi responden. Yang pertama adalah umur. Hasil daripada 104 responden seramai 50 orang iaitu 48.1% berada dalam lingkungan umur 20 hingga 30 tahun. Baki responden terbahagi sama rata kepada 3 kumpulan umur iaitu 31 hingga 41 tahun, 41 hingga 50 tahun dan 51 tahun ke atas, masing-masing sebanyak 18 orang atau 17.3%. Ini menunjukkan bahawa kajian ini banyak melibatkan golongan muda yang mungkin baru memasuki bidang pendidikan atau awak masih di awal kerjaya mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Aini binti Ros Hakimi, nama matrik P157-422. Jadi saya akan sambung bahagian A untuk demografi responden. Yang ketiga mengenai pengalaman mengajar. Jadi hasil dapatan ini mendapati bahawa lebih separuh daripada responden iaitu 54 orang atau 51.9 mempunyai pengalaman mengajar kurang daripada 5 tahun. Manakala sebanyak 22 orang iaitu 21.2% pula telah berkhidmat lebih 15 tahun dan 16 orang sebab itu sebanyak 15.4% mempunyai pengalaman lebih 10 tahun dan 12 orang 11.5% berpengalaman lebih 5 tahun. Data ini memperlihatkan bahawa ramai dalam kalangan responden masih baharu dalam bidang pendidikan. Namun terdapat juga perwakilan guru-guru yang lebih berpengalaman yang dapat memberikan pandangan lebih mendalam mengenai kajian kami ini. Soalan keempat, adakah anda pernah mengikuti latihan profesional khusus atau latihan berkaitan dengan PBS? Jadi hasil dapatan mendapati bahawa sebanyak 54 responden iaitu 51.9% telah mengikuti latihan atau khusus berkaitan dengan PBS ini. Manakala 50 orang atau 48.1% belum pernah mengikuti latihan berkaitan PBS. Ini menunjukkan hampir separuh daripada guru belum mendapat pendedahan yang formal mengenai PBS. Situasi ini mungkin memberi kesan terhadap pelaksanaan PBS secara berkesan di sekolah kerana tidak semua guru memiliki latihan yang sama rata dalam aspek ini. Seterusnya masuk kepada bahagian B iaitu bahagian soal sidik, yang mana di bahagian soal sidik ini adalah soalan-soalan bagi menjawab objektif kajian kami. Jadi soalan yang pertama adalah, adakah anda bersetuju bahawa prestasi murid menunjukkan peningkatan sejak PBS dilaksanakan? Hasil dapatan mendapati bahawa secara keseluruhan 49% guru iaitu 26% sangat setuju dan 23% setuju berpendapat bahawa PBS ini memberi kesan positif terhadap pencapaian murid. Hal ini kerana mereka melihat pentaksiran ini secara holistik iaitu dari segi penilaian berterusan dan kepelbagaian kaedah pentaksiran. Namun begitu, 26% guru memilih natural kerana mereka tidak pasti sama ada pelaksanaan PBS ini benar-benar dapat meningkatkan prestasi murid dan memberi kesan yang ketara berbanding sistem sebelumnya. Seterusnya
Seterusnya, seramai 17% guru tidak bersetuju dan 7% guru sangat tidak setuju dengan peningkatan prestasi murid sejak PBS dilaksanakan. Ini mungkin kerana guru-guru ini menghadapi kekurangan pendedahan dan juga latihan serta sumber untuk melaksanakan PBS secara optimum. Adakah anda setuju bahawa sebenarnya PBS ini membantu murid memahami konsep dengan lebih mendalam berbanding hanya menghafal untuk peperiksaan? Jadi hasil dapatan mendapati bahawa majoriti guru itu sebanyak 52% bersetuju dengan kenyataan ini. Ini mungkin kerana guru-guru ini melihat bahawa PBS ini sebenarnya berkesan meningkatkan kemahiran berfikir aras tinggi dalam kalangan murid. Namun begitu, sebanyak 23% guru memilih natural, yang mana mungkin menunjukkan bahawa guru-guru ini mungkin belum dapat membuat penilaian yang jelas mengenai hala tuju PBS dan kurang berpengalaman dalam melaksanakan PBS dengan lebih berkesan. Akhir sekali, sebanyak 25% guru sangat tidak setuju dan tidak bersetuju dengan kenyataan ini, mungkin kerana guru-guru ini menghadapi cabaran dalam melaksanakan PBS terhadap murid-murid dan juga lebih selesa dengan kaedah tradisional, iaitu seperti kaedah peperiksaan. Antara cabaran yang dihadapi oleh guru ini mungkin kerana mereka kekurangan pendedahan atau latihan dan sumber untuk melaksanakan PBS secara optimum. Dan juga menurut Muhammad Nuril Bersatu menegaskan bahawa sebenarnya untuk melaksanakan PBS yang lebih berkesan juga perlu kepada infrastruktur yang baik dan juga komitmen guru yang tidak berbelah bagi. Soalan yang ke-6, adakah anda berpendapat bahawa PBS dapat menilai semua tahap kebolehan murid secara adil? Hasil dapatan menunjukkan bahawa sebanyak 49% responden bersetuju, yang mana ini menunjukkan bahawa guru-guru ini yakin bahawa PBS dapat menilai murid secara menyeluruh mengikut tahap kebolehan masing-masing. Namun begitu, natural juga adalah tinggi, iaitu sebanyak 31%. Ini menunjukkan masih wujud keraguan dalam guru-guru terhadap pelaksanaan PBS, yang mana mungkin kerana guru tidak yakin dengan standard pentaksiran atau belum biasa dengan konsep holistik PBS. Seterusnya, sebanyak 20% guru tidak setuju bahawa PBS ini dapat menilai tahap kebolehan murid secara adil. Ini menunjukkan bahawa KPM perlu untuk selaraskan lagi pelaksanaan PBS agar lebih telus dan adil antara sekolah dan juga guru. Kesimpulannya, persepsi ini bercampur, yang mana memerlukan usaha untuk pemantapan sistem dan memberikan latihan berterusan kepada guru dalam pelaksanaan PBS untuk memastikan keadilan dalam pentaksiran dapat dicapai. Seterusnya, kita masuk kepada bahagian C, pandangan dan juga cadangan. Okey, soalan yang pertama adalah, pada pandangan anda, sejauh manakah keberkesanan bagi PBS ini bagi jangka masa yang panjang? Jelaskan. Jadi kami terima dua jawapan yang berbeza, iaitu yang pertama jawapan daripada majoriti responden yang menyatakan bahawa PBS ini mempunyai potensi yang baik untuk diteruskan dalam jangka masa yang panjang. Ini kerana menurut responden, secara asasnya pelaksanaan PBS ini boleh melahirkan murid yang lebih holistik kerana semua aspek kemahiran pelajar akan ditaksir untuk merealisasikan hal ini. Yang kedua, menurut responden, pelajar tidak terlalu tertekan kerana penilaian dibuat secara berterusan dan secara bertahap, bukan hanya bergantung pada satu peperiksaan besar sahaja. Yang ketiga, menurut responden, peningkatan dan penglibatan semakin aktif di dalam kalangan pelajar apabila PBS dilaksanakan berbanding peperiksaan tradisional. Seterusnya, jawapan daripada segelintir responden pula adalah menyatakan kerisauan terhadap pelaksanaan PBS ini. Ini kerana menurut responden, PBS ini gagal menyediakan pelajar untuk bersedia menghadapi peperiksaan yang tetap, yang mana pelajar akan menempuh peperiksaan juga pada satu masa nanti di peringkat menengah atau diploma dan juga ijazah. Yang kedua, menurut responden, PBS ini tidak relevan dalam jangka masa yang panjang kerana murid ini memerlukan juga motivasi untuk belajar, kerana peperiksaan ini sebenarnya memberikan motivasi kepada murid untuk belajar. Dan yang ketiga, menurut responden adalah PBS ini berkesan untuk perkembangan pelajar secara holistik, tetapi cabaran kepada guru tersebut seperti ketelusan guru dalam menilai dan mentafsir markah pelajar akan menjejaskannya untuk kesan jangka masa yang panjang. Kedua, apakah cadangan anda untuk menambah baik pelaksanaan sistem PBS di sekolah? Jadi kami menerima dua cadangan, iaitu cadangan yang pertama adalah untuk menyediakan latihan bank soalan dan modul soalan yang lebih efisien untuk lebih memberi impak yang positif kepada murid serta guru untuk meningkatkan pelaksanaan PBS. Jadi antara cadangan responden adalah yang pertama, supaya guru memperbanyakkan latihan berasaskan situasi sebenar dan soalan itu perlu bergantung kepada tahap pemahaman murid. Yang kedua adalah untuk KPM menyediakan satu modul standard untuk rujukan. Ini sebagai salah satu cadangan untuk tingkatkan sistem PBS di sekolah, kerana ini akan memudahkan guru untuk melincirkan lagi pentaksiran PBS, kerana sekolah dan guru-guru mempunyai satu standard modul untuk dirujuk untuk melaksanakan PBS di sekolah. Jadi cadangan yang kedua adalah untuk menambah baik infrastruktur teknologi dan infrastruktur di kawasan sekolah, terutama bagi tujuan penyimpanan data, pentaksiran dan penghasilan tugasan murid dalam menilai pelaksanaan PBS. Jadi cadangan yang pertama daripada responden adalah untuk menggunakan teknologi bagi merekodkan pentaksiran. Ini kerana pelaksanaan PBS ini mempunyai banyak data-data yang perlu disimpan. Jadi dengan menyimpan data-data di dalam teknologi ini akan
lebih selamat dan tidak akan data tersebut tidak akan mudah hilang berbanding jika kita gunakan dengan secara manual, iaitu dengan menyimpan data-data tersebut dalam fail dan di dalam bilik-bilik khusus peperiksaan, yang mana kemungkinan data tersebut lebih mudah hilang. Yang kedua adalah dengan mewujudkan sistem digital yang mesra pengguna. Ini kerana apabila pelaksanaan PBS ini memerlukan guru-guru untuk memasukkan data-data pelajar, tahap pelajar, penguasaan pelajar dan sebagainya, terdapat banyak data yang perlu dikemas kini. Dan jika sistem digital ini lebih mesra pengguna, ini akan menjimatkan masa guru-guru dan memudahkan guru untuk menguasai data. Yang ketiga adalah pihak sekolah perlu dengan kerjasama kerajaan perlulah menyediakan sokongan infrastruktur yang lengkap kepada guru-guru ini daripada segi teknologi dan sumber pembelajaran yang mencukupi. Kerana seperti yang kita maklumi bahawa apabila soalan-soalan yang sebelum ini, terdapat banyak guru-guru yang memilih natural dan tidak menyatakan pendirian terhadap pelaksanaan PBS ini kerana mungkin guru-guru ini kekurangan daripada segi infrastruktur dan kekurangan daripada segi teknologi yang menyebabkan guru tersebut tidak dapat menilai keberkesanan PBS. Jadi apabila penambahbaikan dilakukan terhadap infrastruktur dan teknologi, jadi ini akan melincirkan lagi pentadbiran dan pelaksanaan PBS di setiap sekolah. Terusnya adalah untuk cadangan dan penambahbaikan. Jadi soalan ketiga adalah, apakah cadangan anda dalam menambahbaik sistem pendidikan di Malaysia? Jadi sini kami mendapati bahawa responden telah memberikan beberapa cadangan, iaitu yang pertama, supaya kita mengembalikan semula peperiksaan berpusat. Kerana menurut responden, apabila peperiksaan pusat ini dihapuskan, menyebabkan tiada lagi penanda aras yang jelas untuk menilai tahap pelajar. Kerana peperiksaan pusat ini dapat meningkatkan motivasi murid untuk belajar lebih dengan bersungguh-sungguh dan hadir ke sekolah secara konsisten. Ini adalah kebaikan untuk mengembalikan semula peperiksaan berpusat. Dan seterusnya, cadangan yang kedua adalah untuk menggabungkan PBS dan peperiksaan pusat. Ini kerana menurut responden dan guru-guru, PBS sahaja tidak mencukupi dalam menilai prestasi pelajar. Kerana PBS ini mempunyai risiko untuk guru-guru ini memanipulasi penilaian. Kerana seperti yang dimaklumi berdasarkan soalan sebentar tadi, bahawa adakah PBS ini adalah penilaian yang telus dan adil? Ada beberapa jawapan daripada responden yang menyatakan bahawa PBS ini tidak adil dalam penilaian. Jadi ini untuk mengelakkan penilaian yang tidak adil, maka perlulah menggabungkan PBS dan juga peperiksaan pusat. Kerana gabungan kedua-duanya dapat menilai murid dengan lebih adil, mengambil kira pencapaian berterusan melalui PBS dan juga menilai prestasi sebenar pelajar melalui peperiksaan berpusat, seperti peperiksaan UPSR dan juga PMR. Dan cadangan yang ketiga adalah untuk mengintegrasikan teknologi dalam pengajaran. Contohnya, melalui penggunaan teknologi seperti aplikasi interaktif, contohnya Kahoot, yang dapat membantu PDP menjadi lebih menarik dan berkesan. Jadi latihan kepada guru perlu diperbanyakkan supaya guru-guru ini lebih mahir dalam penggunaan alat digital, dan sekaligus apabila integrasi teknologi dalam pengajaran ini dapat menarik minat murid-murid untuk lebih fokus di dalam kelas dan lebih baik dalam menjawab pentaksiran PBS ini. Kesimpulannya adalah, secara keseluruhannya, dapatan kajian ini mengkaji kesan dan perubahan yang signifikan dalam sistem pendidikan di Malaysia, di mana PBS ini sebenarnya memberi tumpuan yang lebih mendalam dan menyeluruh untuk menilai tahap pencapaian pelajar bukan sahaja dari segi akademik, namun juga dari segi bukan akademik secara berterusan. Namun begitu, dalam kajian kami ini, kami telah mengenal pasti terdapat juga cabaran-cabaran yang dihadapi dalam pelaksanaan PBS ini, iaitu antaranya adalah beban kerja guru yang meningkat, kekurangan kemudahan pembelajaran bagi pelajar yang berada di kawasan luar bandar, ketidakkonsistenan dalam penilaian dan lain-lain lagi. Namun begitu, sebenarnya pentadbiran berasaskan sekolah PBS ini juga mampu menunjukkan kesan yang positif terhadap sistem pendidikan, kerana PBS ini menggalakkan guru untuk menggunakan kaedah yang kreatif semasa aktiviti PDP untuk lebih menarik minat pelajar sekaligus dapat membantu pelajar memahami sesuatu topik. Oleh itu, guru juga diberi peluang untuk menilai prestasi murid secara menyeluruh dari segi pencapaian akademik, perlibatan pelajar di dalam kelas dan juga di luar kelas. Jadi, keberkesanan pelaksanaan PBS ini perlulah dipertingkatkan lagi supaya dapat memberi lagi satu gambaran yang jelas dan membawa impak yang lebih positif dalam sistem PBS ini, dan seterusnya melalui pentaksiran berasaskan sekolah ini dapat mewujudkan satu pendidikan yang lebih berkualiti kepada para pelajar. Okey, sekian saja daripada kami. Terima kasih.